Dia malu agaknya. Malu konon. PN-nya macam tomboy, malu. Ani, ajak Lim main-main di sana. Ya fikir, walau macam mana pun, baiklah kita pergi berjumpa dengan mereka. Keluarganya semuanya dah tak ada lagi. Bertemu kembali. Pada episod kali ini, jejak lokasi filem akan menelusuri dan melihat di mana lokasi salah satu babak daripada filem Melayu era 70-an, Permintaan Terakhir, arahan Datuk Jamil Sulong. Filem Permintaan Terakhir adalah terbitan Merdeka Film Production. Penggambaran filem ini bermula pada tahun 1974 dan mula ditayangkan pada 1975. Filem ini dibintangi pelakon terkenal antaranya Siniwati Saadiah, Seniman Ahmad Daud, Soni Abdullah, Yusuf Haslam, Haji Mahdi dan Norizan. Filem ini turut memperkenalkan pelakon baru iaitu Uji Rashid dan Norzinane. Pelakon kanak-kanak pula dibintangi oleh Fauzia Ahmad Daud dan Nora Shijim. Antara salah satu babak yang terdapat di dalam filem Permintaan Terakhir ini yang dikenal pasti lokasinya telah dibuat di Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Lebih tepat lokasinya terletak di tempat meletak kenderaan iaitu berhampiran Taman Permainan Kanak-kanak Hikayat. Lokasi ini untuk babak pertemuan antara Imran, lakonan Seniman Ahmad Daud bersama Saadiah, lakonan Seniwati Saadiah. Babak bermula di mana kereta yang dinaiki Saadiah dan anaknya Salina menuju ke tempat meletak kenderaan. Kemudian babak beralih di mana Imran dan Saadiah memperkenalkan anak masing-masing iaitu Salina lakonan Fauzia Ahmad Daud bersama Rohani lakonan Nora Shijim. Sesudah itu babak seterusnya memaparkan Salina dan Rohani minum air botol sambil berbual-bual di sebuah warung, juga lokasinya berhampiran tempat meletak kenderaan. Kemudian disusuli dengan babak perbualan antara Imran dan Saadiah di sebuah pavilion berlatar belakangkan bangunan parlimen. Butir-butir perbualan mereka adalah untuk mendapatkan persetujuan keluarga untuk melangsungkan perkahwinan. Setelah 50 tahun berlalu, keadaan lokasi penggambaran untuk babak di tempat meletak kenderaan, di warung dan juga di pavilion itu tidak banyak berlaku perubahan. Lokasi jalan raya di mana kereta yang dinaiki Saadiah dan Salina menuju ke tempat meletak kenderaan kini sudah tidak kelihatan lagi. Ini disebabkan oleh pokok-pokok landscape yang sudah besar dan meninggi. Di lokasi tempat meletak kenderaan hanya berlaku perubahan pada landscape-nya dengan tanaman pokok baru dan juga pembesaran kawasan meletak kenderaan. Sementara di sebelahnya pula kini dibangunkan Taman Permainan Kanak-kanak Hikayat.
Sadia. Apa khabar, Imran? Baik. Dah lama menunggu. I pun baru sampai. Ini anak you? Ini Pakcik Imran. Apa khabar Pakcik? Baik, Lin. Cantik macam maknya juga. Alah, kita ni dah tua lah. Mana anak you? You kata nak bawa sama. Ada. Mana? Ani. Ani, salam dengan Makcik Sadia, kawan Abah. Apa khabar Makcik? Khabar baik, Ani. Kenal-kenal lah. Ini anak makcik, Lin. Lin, Ani memang kenal dengan Lin Makcik. Dia satu sekolah dengan Ani. Iya, baguslah. Lin, kenapa diam saja ni? Cakap-cakaplah dengan kawannya. Dia malu agaknya. Malu konon. PL-nya macam tomboy, malu. Ani, ajak Lim main-main di sana. Nah, tu. Beli apa dia suka. Ingat, Ani lebih tua dari dia. Mari Lin, marilah. Pergi, Lin. Pergilah. Pergilah, sayang. Baik-baik, ya? Hampir-hampir sebaya. I fikir Ani tua hampir setahun kan? Agaknya begitulah. Mari kita istana ya. Mari. Sementara lokasi warung di mana Babak Salina dan Rohani minum air botol telah berpindah kedudukannya sedikit di tepi bukit. Mak kau cantik, Lin. Mak kau mana? Mak aku dah mati. Mak aku kata bapa aku pun dah mati. Dia perang lawan orang jahat. Wah, bapa kau berani agaknya. Tentulah. Aku pun berani. Aku sikit tak nangis bila cikgu pukul. Manakala lokasi pavilion di mana Babak Imran dan Saadiah berbual-bual itu kini masih kekal sedia ada seperti di dalam filem Permintaan Terakhir. Cuma keadaan pavilion itu sekarang ini kelihatan uzur dan lusuh. Latar belakang yang menunjukkan bangunan parlimen di dalam filem ini kelihatan begitu jelas. Namun, kini bangunan parlimen sudah terselindung dengan pokok-pokok. Kau setuju tak ya? Ya, tak ada halangan apa-apa. Dulu, memang kita tak ada jodoh. Orang tua ya ingin sangat mengawinkan ya dengan keluarga sendiri. Orang tua pun tak suka bila suruh bilang you ya. Tapi sekarang, mereka tak kira sangat. Asal mereka dapat menimang cucu lelaki. Ya fikir, walau macam mana pun, baiklah kita pergi berjumpa dengan mereka. Keluarga ya, semuanya dah tak ada lagi.
Kalau gitu, esok kita jumpa orang tua ai. Ai datang ambil ia di rumah. Jam 4 petang, okey? Baiklah. Okey, cukup sampai di sini saja. Terima kasih kerana sudi menonton dan jangan lupa hiasi peribadi anda dengan kebaikan. Jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum. Bye-bye.